Assalamualaikum warahmatullahi sahabat sekalian. Ramai orang hari ini penat kejar dunia, tapi lupa bahawa jalan ke syurga sebenarnya sangat dekat dan mudah kalau kita tahu dan istiqamah. Dalam tazkirah ini, saya nak kongsikan 5 laluan pantas ke syurga. Dan nombor 3 tu memang senang sangat, tapi ramai daripada kita semua terlupa untuk buat. Tato solat dengan khusyuk dan konsisten. Nabi SAW bersabda, solat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikannya, maka dia telah menegakkan agama. Hadis riwayat At-Tirmizi, hasan sahih. Solat yang khusyuk bukan hanya sekadar rutin harian sahaja. Ia adalah talian terus kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Solat 5 waktu dengan tertib dan ikhlas adalah laluan paling asas menuju syurga. 2. Berakhlak baik terhadap manusia. Sabda Nabi SAW, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud, sahih. Jangan pandang ringan akan perbuatan senyum, sabar, jujur dan tidak menyakitkan hati orang. Kesemua perbuatan yang berupa akhlak mulia ini adalah pasport untuk kita ke syurga yang ramai terlepas pandang. 3. Menyebut zikir harian yang ringkas. Dan inilah yang ramai antara kita semua yang terlupa untuk lakukan walaupun ianya adalah sangat mudah dilakukan. Sabda Nabi SAW, siapa yang berkata subhanallah wa bihamdih 100 kali sehari, diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Seminit pun tak sampai untuk lafazkan atau ucapkan, tetapi bayangkan betapa besar pahalanya dan sangat luar biasa. Zikir seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Mudah tapi ramai lupa. 4. Menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu. Sabda Nabi Muhammad SAW, sesiapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Hadis riwayat Imam Muslim. Kita tak perlu jadi ustaz atau ustazah pun untuk menyampaikan ilmu. Di zaman yang semakin canggih dengan teknologi pada zaman kini, kita hanya perlu tonton tazkirah, baca tafsir atau kongsi ilmu di media sosial sahaja pun sudah dikira sebagai telah beramal. 5. Membantu ibu bapa. Dengan ikhlas, firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23. Dan Tuhanmu telah perintahkan agar kamu jangan menyembah selainnya dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa. Restu ibu bapa adalah kunci utama ke syurga. Bantu mereka, doa untuk mereka dan jangan sesekali sakiti hati mereka walau dengan kata-kata. Syurga itu mahal tetapi Allah Maha Pemurah. Dia membuka banyak pintu yang boleh kita masuk dan menuju ke arah syurga. Bukan hanya pada ibadah besar sahaja, tapi juga amalan kecil yang kita selalu abaikan. Kalau rasa video ini bermanfaat, tekan like, komen dan kongsi dengan orang tersayang. Semoga Allah masukkan kita ke dalam syurga tertinggi bersama orang-orang soleh dan para nabi. Amin ya rabbal alamin.